Kalau nak tengok bolehlah, nak ambil saya punya tak boleh. Okey, ini adalah Blackthorn, keluaran emas 99 public gold last year. This year tak ada. Okey, ini adalah Blackthorn. Okey, Blackthorn bentuk duri hitam di 200. Kalau Musang King warna hijau. Okey, Musang King nampak isi dia. Nampak isi dia. Okey, right. Kalau Blackthorn nampak duri dia. Okay. So ini adalah antara item collection. Saya suka kumpul gambar-gambar yang unik-unik ni sebab limited edition. Public Gold hanya keluarkan 10 kg sahaja, itu bersamaan dengan 10,000 keping. Habis 10,000 keping, dah tak ada, kena tunggu musim buah yang lain pula. Sementara masih ada lagi musim buah sekarang, kita ada desain durian yang cantik. Hari ini telah keluar desain mango emas. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, ada 20,000 keping available. Jadi sementara dia masih ada, boleh dapatkan design mango atau durian Golden Phoenix, ataupun durian kita ada durian ni dia red udang merah. Udang merah dan kita pun ada kelapa dan manggis. Ini adalah bersempena dengan pesta buah-buahan emas, tuan-puan. Jadi kita boleh beli buah-buahan, kita boleh makan Musang King, kita boleh beli buah-buahan yang sedap-sedap yang tentunya eksklusif harga. Why not kita kumpul collection emas juga sebagai satu simpanan yang baik. Jadi nanti bila kita tengok, oh ni tahun 2026 ada 5 jenis buah-buahan dah simpan. Berarti satu buah-buahan emas itu 1 gram, 5 buah-buahan collection tuan-puan dah ada 5 gram. Secara tak sedar 5 gram itu RM3,000 yang telah dibekukan dalam bentuk emas. Best tak? Makan buah kita kenyang, beli emas kita puas hati, duit kita tak habis. Kalau tuan-puan belum ada akaun emas, tuan-puan boleh isi pendaftaran, nanti saya guide.